Dalam masa beberapa minit saja, wad kecemasan Hospital Riverside bertukar menjadi zon bahaya. Pihak pengurusan segera mengisytiharkan darurat dalaman dan semua pesakit lain dipindahkan keluar dari bangunan. Tak lama kemudian, pasukan Hazmat dipanggil masuk dengan memakai sut perlindungan penuh. Mereka mengendalikan tubuh Gloria seolah-olah berdepan bahan kimia yang sangat berbahaya. Gloria Ramirez akhirnya meninggal dunia pada malam itu. Namun, misteri tentang apa yang telah meracuni para staf perubatan masih tidak terjawab. Selepas siasatan forensik yang panjang, para saintis mengemukakan teori paling kuat. Gloria dipercayai menggunakan DMSO atau dimethyl sulfoxide, iaitu sejenis cecair penghilang sakit yang digunakan secara alternatif oleh sesetengah pesakit kanser. Dalam tubuh Gloria, DMSO ini dipercayai bertindak balas dengan oksigen dan kejutan elektrik daripada defibrillator, lalu bertukar menjadi dimethyl sulfate, iaitu sejenis gas yang sangat beracun. Gas inilah yang dipercayai menyebabkan 23 orang staf perubatan jatuh sakit dan 5 orang daripada mereka terpaksa dimasukkan ke hospital untuk rawatan lanjut akibat cawan, sesak nafas dan lumpuh sementara. Namun, sehingga hari ini, punca kejadian ini tidak pernah dapat dibuktikan secara mutlak 100%. Kes Gloria Ramirez kekal sebagai salah satu misteri terbesar dalam sejarah perubatan moden. Kisah ini mengajar kita satu perkara yang sangat jelas: ilmu manusia masih sangat terbatas dan hanya Allah sahaja yang maha mengetahui segala rahsia yang tersembunyi dalam setiap jasad dan nyawa.